Ramai yang bertanya kepada Hafizul, bagaimana kita nak mencapai matlamat kewangan dengan cepat melalui tabungan emas? Yang pertama, apabila kita buat tabungan emas, kita mesti tetapkan matlamat jangka masa panjang berapa kilogram emas yang kita perlukan untuk kita merealisasikan impian hidup kita. Dan elakkan menjual emas kita kecuali untuk tujuan yang penting, untuk keperluan yang penting seperti kita ditimpa kecemasan ataupun dilanda musibah, supaya simpanan emas kita kekal bertahan lama dan nilainya terus berkembang untuk jangka masa panjang. Yang kedua, tingkatkan jumlah tabungan setiap bulan kita apabila pendapatan kita bertambah ataupun kita naik gaji, supaya tabungan emas kita lebih cepat bertambah, supaya lebih cepat untuk kita mencapai matlamat simpanan emas. Yang ketiga, disiplin, sabar dan konsisten adalah kunci kejayaan dalam membuat tabungan emas. Membina kekayaan melalui tabungan emas adalah proses yang perlahan, akan tetapi ianya sangat-sangat stable untuk kewangan masa depan kita. Jom mulakan simpanan emas hari ini. Hafizul bimbing sebaiknya.